Tengok ni. Oh my god. Kita suka dengan tekstur tau tak? Kalau pegang ni rasa macam sedap. Rasa macam dia hit something. This is this is it. Hari ni Fila ada dekat satu rumah klien Fila dekat Kulim. So apa yang kita akan buat adalah kita akan buat minor makeover, tak ada major. Kawasan ni, dinding ni dengan dinding ni kita cat warna yang seakan dengan catnya asal dekat sini lah. Sofa semua ni, apa yang ada dekat kawasan ni semua kita akan buang dan kita akan gantikan dengan yang baru. Cumanya dua armchair ni kita tak akan buang lah sebab ini masih cantik, keadaan elok dan dia memang matching dengan konsep. Hampa nak tahu konsep apa? Tunggu nanti. Apa perasan tak lampu kat sini dia nampak suram. So lampu pun kita akan tukar juga. Kita tukar bulb saja. Kat kawasan ni ruang makan kita tak buat apa-apa pun, cuma tukar kerusi makan dengan meja makan. Meja makan ni special, kita order yang jenis sintered stone dekat atas tau. Lagi satu ruang ni kita buat as tempat tengok TV lah kan, family area. So family area ni sofa pun kita akan remove dan kita gantikan dengan sofa baru iaitu L shape. TV ni kalau tengok kita pakai TV yang existing juga, cuma kita akan buat satu panel TV baru. Nampak kan tempat buku situ kan? Banyak sangat buku, so kita akan letak buku dekat dalam kabinet ni. So dia bertutup, dia nampak kemas. Dekat sini sebabkan ada aircon dekat dalam bilik ni, kita kena tutup lah dengan pintu kan. Pintu ni kita akan buat pintu glass. Kita tak buat wiring works tau sebab klien tak mau habuk, tak mau sepah-sepah. So kita wiring existing, cuma plug ni saja kita akan relocate dekat area TV. So, dekat bahagian depan tadi tu memang kita tak buat apa-apa wiring work. So bila tak buat wiring works ni, kita punya cabaran adalah macam mana kita nak cari lampu, macam nak letak lampu meja ataupun lampu floor kan. Sebab kita tak ada plug point. Takkan nak letak extension. Tak. Okay, jom kita pergi beli barang. Kita sampai kat rumah. Actually hari ni kita nak cari coffee table dengan side table. Weh, 569. Out of budget. Yang ni stump. Tahu tak macam kalau Mak Saleh kan, dia pun suka pakai macam meja macam stump punya kayu kan. Memang cantik gila. Mana price list? Kalau tak ada price, selalunya free. 799. Rasa sakit kepala. Dekat rumah klien tu, sekarang ni semua jadi monoton tau. Dia punya dinding warna macam beige kan. Dia punya armchair warna soft beige, warna macam light beige. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak tambahkan warna, texture dan pattern. Kapet mungkin kita boleh try tengok lah. Kalau kapet tu better kapet yang bercorak kan. Lagi satu nak habakkan apa, jangan kapet kecil macam ni tau. Bila kita buat kapet kan, mestilah kapet tu besar. Kalau ruang kita ni, dia mesti separuh bawah sofa, okay? Armchair ni lawa gila. Bila kita cakap pattern and colour, siapa yang berani letak dalam rumah? Sini nampak cantik. Bila kita cakap nak beli pokok, carilah pokok tinggi-tinggi. Apa janganlah cari pokok yang besar, anak ampun kan? Cari pokok hak tinggi. Hak tinggi pada kita. Oh, best tu. Nampaklah macam duduk hutan sikit. Tapi serius, rumah dia warna macam ni tau, rumah dia. Semua warna macam ni Jadi, janganlah tolak. Tapi ni cantik serius. Ni cantik. Dia macam just sikit-sikit je kan. Adalah coraknya. Kalau nak beli picture frame dan nak bagi nampak ruang tu nampak mewah kan, hampa kena cari yang ada banyak white space. So gambar kecil ni je, frame ni besar. Tengok ni. Oh my god. Kita suka dengan tekstur tau tak? Kalau pegang ni rasa macam sedap, rasa macam dia hit something. This is this is it. Cantik lah kalau macam kita letak wall ni, dekat wall ni antara dua art tu kan. The problem is dia punya wall tu dia nampak terlalu kosong. Tapi kita tak mau banyak sangat frame sebab lagi dia jadi macam showroom. See green ni, kalau kita mix dengan blue ni, cantik kan? Dia ada pattern dia tu. Can you imagine? Kita mix macam ni lah. So dia ada macam green, blue sikit. And then maybe kita ambil pokok macam, dia ada bunga-bunga dan macam warna macam tu. Dia akan nampak, wow. We can make it happen. Tapi yang ni kena letak dekat belakang sofa 3-seater. Sekarang ni kita nak pakai colour dia, colour scheme dia akan ada warna merah sikit tapi maroon tau. Maroon sikit, blue, green, brown, beige. So kalau ikutkan kita punya tips kan, 60, 30, 10. 60 tu actually warna dia beige and brown. 30 kita pakai warna green. And 10 kita pakai warna blue. Blue/red. What do you think kalau kita beli yang ini untuk family area kan? Sebab family area kan boleh tak snacking sini kan? Ni saja kita punya tangkapan untuk hari ni dekat rumah. Rumah done, jom next stop. Ni lampu yang asal, rumah klien, dia warna putih, dia 6,500k. And then this one, the new one, 4,500k which is cool
cool white. And kita akan ambil ni dah tukar untuk semua lampu yang ada lah. Aduh, sumpah susah gila nak cari barang dekor kat sini. Rasa macam selalu orang cari barang dekor kat Penang, bukan eh? Kami dah pergi 3-4 tempat, tak jumpa lagi coffee table dan side table yang kami nak. Nak cari yang affordable tu susah. Tunggu Fila buka kedai. Pun tak jumpa lampu. Penat gila cari barang dekat Penang. So kami cuma dapat 2 saja tempat yang kita beli. Satu kita beli dekat rumah, total damage kita RM1,127.60. Yang keduanya kita dah beli lampu dekat Metrolux. Dan benda yang hari ni kita dah rugi satu side table lah. Sebab kita dah kena bayar tadi Lala Move sebab kereta tak cukup ruang. So kita punya damage hari ni adalah RM1,625 sekupang. Kita ada berbaki lebih kurang RM3,000 lah untuk kita beli barang dekor yang lain. Sebab side table belum beli, coffee table belum beli, carpet belum beli. Which is ini adalah item yang besar tau. Garu pala dah aku. So disebabkan Penang tak banyak barang ataupun kami yang tak tahu nak cari barang dekat Penang. So kita akan move to Perak pula. Kita akan cari barang. So itu saja. Welcome back to our makeover series episode 2. Sekarang tengok lampu. Hari tu kan suram. Sekarang kita dah tukar 4000K. Kalau hampa tak suka lampu yang warna 4000K, boleh pakai lampu putih. Tapi make sure hampa buat layering lighting. So kat sini kita akan letak floor lamp. Dekat sini nanti akan jadi sofa 3-seater. Dekat sini kita akan letak bench. Lepas tu kita akan letak carpet yang sebesar-besarnya kat sini. Position untuk armchair kita akan letak macam ni juga. Tada! Nampak tak? Cantik tak? Ni adalah meja dan kerusi yang kita beli baru untuk klien. Dan yang ni 8-seater tau. Bestnya meja ni material dia adalah sintered stone. Yang paling penting adalah kerusi ni dia easy clean fabric. Kita pergi ke bilik TV pula. Kalau hari tu kita tengok tak ada TV panel kan, dia kosong kan. So sekarang ni ini adalah tempat letak buku hidden sikit. Kalau takkan buku hari tu bersepah-sepah. Ini adalah L-shape sofa yang kita beli hari tu. Ingat tak? Dan kita akan letak meja tray yang boleh bergerak tu untuk letak snacking. So hampa dah nampak tadi apa perubahan yang kita dah buat. And jom ikut Fila, kita pergi beli barang pula. So sekarang ni kita dekat Kaison nak cari bunga. Kita bawa pasu ni semata-mata untuk match dengan bunga kita. So yang ini eucalyptus tapi dia warna merah. Imagine macam ni. Cantik, cuma tak cukup kembang. Kita proceed dengan eucalyptus warna merah macam ni. Tapi kita akan buat bagi volume lah dia punya pasu tu. Lepas tu untuk family area ataupun TV area tu kita nak buat, nak letak juga pasu tapi pasu yang glass. Lepas tu nak guna bunga-bunga warna putih. Sebab klien suka warna putih. Oh, yang ni cantik. Cantik kan? Lepas tu letak bunga warna putih. Harga dia? Okay, not bad. RM22.9. Cantik kan kalau macam bunga yang kembang-kembang macam ni. Imagine. No eh? This one ke this one? Kalau ni macam bunga Mat Salleh lah kan? Ni bunga Melayu. So I think hari ni kita dah spend RM152.3 kupang. Yang ini untuk kita beli pasu dan juga bunga. So kita nak makan sat. Nanti kita akan cari pula coffee table, side table, carpet dan pokok. So lepas ni kita akan pergi Penang pula kalau tak jumpa dekat Kedah. Harap-harap jumpa lah, penat Rumah yang cantik dia tak complete kalau tak bau dengan wangi tau. So Fila tengah pilih sekarang ni bau yang wangi untuk 2 ruang dia. So untuk family living sebab kita nak bagi nampak clean look, I akan go with linen sebab linen dia bagi clean girl vibe. I'll go with this English pear and freezer untuk living area. Sebab English pear ni dia bau dia sangat hotel tau. So hari ni kita main lagi dekat rumah sebabnya hari ni Fila nak cari stool 2 supaya dia tak nampak kosong sangat dekat living sebab living dia quite big and nak entertain tetamu so mesti perlukan banyak seating lah. Okay, untuk coffee table sebenarnya kita nak beli kat IKEA tapi harga dia RM699. Kita nak beli Jatesta tu. Kita boleh cari warna hitam ataupun warna wood tau. Dia macam reclaim wood kan, baru nampak cantik. Asalnya kita nak macam ni lah. Tapi kita tengok kalau dekat rumah ada yang lagi better option. Kita go better option lah. Sekarang ni kita dah tengok rumah klien kita ni sesuai dengan saiz 2000 kali 3000. Kalau boleh besar sikit kan, 3500, 3000 okey lah.
Macam stickers kan. Sebab lampu sini, lampu showroom dia warna kuning tau. So kita nak tengok kalau warna putih ni lampu, cantik ke tak colour dia. Okay, cantik. I think I nak go with this. Sebab dia macam, kan living area dia kosong kan. So kita nak bagi ada macam wow macam tu. This is the size and design yang kita nak ambil tadi. Kita akan bawa balik. Jom. Okay, so kita ada 3 option kat sini. Yang ni cantik. Okay, this one cantik. And dia boleh jadi meja juga. 399 tu 2 set tau. So you dapat 2 dengan harga 399. So it's a good deal. Kalau macam yang ni, nampak premium lah. Cantik lah kan. Harga dia pun cantik weh. Satu ni 279. So kalau 2, dah out of our budget kan. So antara 3 ni, mana yang cantik? Apa yang kita nak ambil? Oh, this one cantik tau corak dia. Dia dengan ni. Dengan ni. Dia nampak classy sikit lah design dia tu. Kalau macam ni nampak macam tolak rumah lah pula. So ni harga 799. Kita akan ambil satu. Jom. Saya rasa saya nak ambil juga yang ni. Ini boleh letak candy kan. Kalau dekat living area nak letak kat coffee table. This one boleh letak candy, boleh letak card atau apa-apalah. So harga 189. It's okay, kita korbankan sikit bajet kita sebab kita nak dapatkan look yang cantik. So kita sekarang dekat IKEA. Kami tengah mencari lampu. Kalau ikutkan design, Fila nak lampu tu warna hitam tau. Hitam macam ni just nice lah. Cuma dia taklah macam apa yang kita nak. Tapi at least dia ada warna hitam. Ada lampshade ni, boleh lah kan. Kalau macam ni cantik tau. Ni kalau dia warna hitam, cantik gila. Tapi dia warna kayu. Sebab harga dia dalam bajet kita, 229. Tapi tak termasuk bulb kan. Kita pergi beli bulb lagi, maybe dalam bawah 300 lah. Still under budget. So kita akan ambil ni satu, kita akan letak dekat living area. Okay, so Fila baru teringat, rumah klien ada cucu nanti akan main. Dan ada kucing kan, takut kucing tu berlari nanti. Kita beli pelapik bawah kapet supaya kapet tu tak tergelincang. Supaya dia tak gerak-gerak. Okay, so kita dah ambil barang-barang ni. Kita dah ambil coffee table, side table, lampu and pelapik kapet. Okay, so kita gerak balik. Hari Sabtu ni kita akan pergi dekor dekat rumah klien. So stay tune, nanti part last kita akan tengok the final result. Okay, jom. Hari ni kita dah sampai ke rumah klien. Jadi Fila nak ajak hampa sama-sama kita styling and dekor ruang ni dan juga ruang satu lagi. So pasang barang tak banyak lah, 4 barang saja. So kita pasang yang tu dulu and then sekejap kita akan susun. Okay, jom. Masih ingat kan floor lamp yang kita beli semalam dekat IKEA? So hari ni kita akan pasang. Alright, pasang satu lampu. Nampak naik sering kan? Dan kita cuma tinggal nak flip the table sajalah. Side table ni yang bestnya adalah dia sangat sturdy. Sebab ni berat. Guna laptop boleh, nak letak buku boleh kat sini. Atau nak jadikan dia side table sahajalah. So, boleh turunkan ke bawah macam ni. Macam ni susunan dia, kita buat dia sengit sikit kan macam ni. Dia tu tak adalah straight saja kan. Lepas tu kita akan letak side table ni dekat sini. Akhirnya kita done pasang coffee table. Yang ni Jatesta kita ambil from IKEA saja. Cantik kan? Size dia 80cm. Memang cantik sangat. Kita nak susun-susun sebab sekarang ni kita dah habis kerja-kerja meja. Baru 2 jam kita dekat site, kita dah settle pasang-pasang. Kita tinggal nak styling and decor saja. Before pasang kapet, mesti kena sapu, vacuum atau mop dulu lantai. Material dia macam kain felt sikit kan, sintetik macam tu. Tada! Dah siap kapet kita. Cantik tak? Cantik tak? Okay, set. Fila bubuh kapet sebenar. Jom. Sekarang adalah masa untuk kita reveal kapet sebenar. Okay? Cantik tak? Yang ini special dia adalah tada! Dia boleh jadi tempat storage and then dia boleh jadi stool. Dan yang menariknya bukan saja stool, kalau tak cukup meja, apa boleh jadikan dia sebagai coffee table. Fila nak bagi tahu hampa,
Kenapa tahu rumah kita so tak nak seri? Sebabnya bila hampa beli sofa, dia akan satu set dengan bantai kan. So bantai ni hampa letak macam ni sahaja, as it is. So hampa tak ada styling, hampa tak ada dekor, sebab tu dia tak nak seri. Untuk bantai dekat sini, kita dah buangkan bantai yang asal. Fila ada beli bantai biru dengan hijau. Okay, so mesti hampa macam biru dengan hijau, matching ke? It's okay, kita letak dulu sebabnya trust process, okay? So ingat, the best part kalau kita letak bantai adalah kita mesti kungfu dia. Okay? See? Dia mesti kena kungfu. Nampak dia cantik, segak orang cakap. Segak sikit. Okay? So, sama juga kungfu dia. Dekat sini kita letak bantai ori dengan bantai baru kita. Sebab apabila apa duduk, apa boleh angkat ni? Pegang dia kan? So, yang ni boleh support belakang apa. So, bantai yang original tadi ni kita nak letak mana? Kita simpan lah kat dalam ni. So, itulah function dia. Okay? So, dekat family area, sini adalah tingkapnya asal. Tingkap ni, dia nampak dapat direct. Jadi, apa yang kita buat adalah kita nak letak frosted sticker. Ni adalah frosted sticker. Dia nampak modern. Okay, bunga-bunga ni, kita susun saja balik kat dalam ni lah. So, terpulang lah kalau hampa nak potong atau tidak kan. Tapi fila kepak macam ni je supaya nanti kalau kata klien nak buat gubahan, dia nak pergi panjang ke apa ke, senang. Kalau dah potong siap-siap tak boleh nak buat apa dah kan. Siap, cantik kan? Ini sofa yang asal klien, kita kacau. Kita propose kat klien satu sahaja sofa L-shape yang headrest dia boleh adjust. Ni picture frame yang kita letak untuk klien. Kita letak gambar tempat bercuti klien iaitu pulau perhentian. Ini frosted sticker. Kerana bila kita letak frosted, dia nampak lebih clean. So, kita letak sikit pokok untuk bagi naik seri. So, yang pendek kena dekat atas ni. Okay. Yes, like this. Alright. Side table jenis trolley tu, yang ni untuk family area tau. So, kenapa kita ambil style trolley macam ni? Supaya dia boleh letak snacking. Kan? Dekat atas ni boleh letak bunga-bunga. Lepas tu kita boleh letak snacking sebab family area kan? Dan ni trolley table yang kita beli hari tu. So backrest ni dia boleh ke belakang. So kalau hampa nak duduk sesantai tengok TV macam cinema room, so boleh tarik belakang. Tapi sekarang ni kita tarik ke depan balik lah. So ini TV panel yang kita buat khas untuk klien, full high dan juga wall to wall. Dekat sini kita buat tempat simpan buku klien, so dia lebih sembunyi lah. And dekat sini kita buat open shelving supaya klien boleh letak barang-barang dia. So dekat sini TV yang asal saja sedia ada. Kita cuma pasang semula TV klien. Ni lah gubahan bunga yang kita buat tu kan. White roses dan Fila beli yang ini. Yang ini tray ni sangat murah. Rasanya harga dia bawah RM30 sahaja. Kenapa kita beli? Sebab kita nak bagi ada sikit elemen wood dekat dalam ni. Sebab langsung dah ada wood, takut nanti bosan. So, this is the final look. So hari ni kita dah siapkan makeover untuk 2 ruang, living dengan family. Apa puan punya feedback? Sekali Alhamdulillah. Thank you so much Fila sebab memang kerja yang baik. Target nak pergi nampak ceria tu Alhamdulillah lah. Tercapai lah apa yang nak. Sebab memang sebenarnya saya letak 100% kat Fila. Macam mana how you nak decorate pun it's up to you. Apa yang puan paling suka dengan dekor kita kali ni? First sekali TV kabinet lah. Bukan setakat TV. Dapat rak buku. Itu yang paling suka tu. Sebab bila rak buku tu rasa nak, ya Allah, kemannya yang berserabut selama ni. And then now dah bila dia pencen nak duduk kat rumah. Bila nak duduk kat rumah, kita nak suasana rumah tu selesa. Hampa suka tak dengan makeover kita kali ni? So kalau hampa nak hire Fila, klik link kat bio sebab slot kita sangat terhad. Okay? Bye!